Ini bukan kali pertama kami memasuk ke ruang ini. Kerjasama kami dengan Atma bermula sejak 2023 lagi. Kenapa pilih Atma lagi? Jawapannya mudah. Kerana di sinilah tersimpan khazanah yang mendalam tentang alam dan tamadun Melayu. Jiwa bangsa kita ada di sini. Daripada pelbagai kajian yang dicadangkan, mata kami tertambat hanya pada satu. Musyaf Terengganu. Saidina Abu Bakar, Khalifah pertama dalam Islam, telah memulakan usaha mengumpul suhuf-suhuf ataupun hafazan Al-Quran selepas daripada peristiwa Perang Yamamah pada abad ke-11. Jadi perang ini telah mengakibatkan ramai para sahabat yang hafal Al-Quran telah syahid, dan daripada itu untuk memastikan bacaan ataupun ayat-ayat suci Al-Quran ini dapat diwarisi oleh generasi seterusnya, Saidina Abu Bakar selaku Khalifah yang pertama telah memulakan satu usaha pengumpulan ayat-ayat Al-Quran daripada para hufaz ketika itu di bawah seliaan sahabat Rasulullah Zaid bin Sabit. Mushaf Terengganu mempunyai satu keistimewaan dari segi warisan kesenian Islamnya, di mana iluminasi ataupun seni ragam hias yang terdapat dalam mushaf Al-Quran, terutamanya pada lembaran permukaan, lembaran tengah dan juga di lembaran penutup, mempunyai motif ukiran tempatan yang kita kenal pasti sebagai motif tempatan di negeri Terengganu. Antara yang terhalus dan tercantik yang pernah dihasilkan untuk mushaf Al-Quran. Pertama sekali, apa-apa koleksi ataupun artifak yang masuk ke sesebuah muzium itu akan melalui proses nombor pendaftaran. Jadi selepas itu bahagian pendaftaran akan hantar koleksi ataupun artifak tersebut kepada bahagian konservasi. Di mana bahagian konservasi ini kami akan membuat penilaian ataupun kondisi terhadap artifak itu sendiri. Berkenaan dengan mushaf Al-Quran ini, boleh katakan mushaf yang kami terima berkeadaan uzur, rosak. Jadi pertama sekali kami mestilah merekod dari segi muka hadapan, helaian, dan kita akan membuat pembersihan. Tahun ataupun usianya sudah lama. Pembersihan kita ada peralatan yang spesifik lah untuk kerja-kerja tersebut, termasuklah secara manual dan juga peralatan yang bergantung juga kepada kondisi artifak tersebut. Harapan kami bukan hanya sekadar untuk menghasilkan produk, tapi agar kita dapat memakai secebis sejarah yang penuh dengan makna. Kami mahu nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam manuskrip ini tidak hanya tersimpan sebagai bahan rujukan di rak-rak buku. Inilah masanya untuk Siti Khadijah memainkan peranan untuk mengangkat khazanah negara yang selama ini tersembunyi. Kami mahu membawa keindahan tamadun kita ke dunia agar sentiasa diingati dan dihargai.